Untuk kali ni, aku nak sharekan dekat korang macam mana kita buat piccolo ataupun apa itu piccolo. So piccolo ni is pada aku ialah mini latte lah. Kalau nak tahu macam mana kita orang buat, jom tengok. So still sama, 18 gram of coffee ground. So 18 gram in, 18 gram out. So this is your espresso shot. Sekarang aku nak steamkan susu. So foam dia nipis je macam flat white. Tak perlu tebal sangat. Macam flat white boleh, macam cafe latte pun boleh juga. Temperature just nice, tak lebih 65. Ataupun kalau korang pegang pakai tangan, kira dah terlalu panas untuk tangan korang pegang, tu dah boleh matikan. Alright, kita tuang sikit. So yang ni boleh tuang sehingga penuh. Alright. So this one is a perfect example of flat white punya foam. Kalau korang boleh tengok, dia punya foam dia just nice, nipis. So kalau cafe latte dia boleh tebal sikit lagi. But this one is suitable untuk, kita boleh panggil dia foam untuk flat white. Latte macchiato tadi pahit dia kuat sikit berbanding piccolo. Piccolo is much more balanced.